Assalamualaikum guys. Hari ni saya ada kampus Cilik 08. So saya ambil di pustakaan saya. So saya nak catat apa maklumat yang saya dah baca dalam ni. Macam-macam tu, pasal drone, pasal itu, pasal ini. Saya nak masuk dalam season 1. Boleh tak boleh? Agak-agak boleh tak boleh. So jom kita tengok komik duduk di bahagian mana. Let's go. Okey, ini adalah laman web Ains. Okey. So, itu saya dah ajar guna YouTube kan. So, hari ni kita nak tengok apa yang boleh. Contoh, kita ada artikel dan jurnal. Paling simple lah, paling simple. So, seterusnya. Okey, kategori apa yang ada dalam ni? Artikel dengan jurnal. So, ada surat khabar, ada bulletin, ada carta, ada cerpen, ada jurnal, ada katalog, ada komik, laporan dan sebagainya. Peta, poster, rencana, risalah dan lain-lain. So contoh kita ambil komik. Okey, kita ambil komik. Kita ambil satu komik. Okey, contoh komik favourite saya adalah Kampus Cilik yang berada di perpustakaan saya. Okey, kita masukkan Kampus Cilik. Kampus Cilik. Kategori komik. Bilangan muka surat, kita tengok berapa muka surat dalam Kampus Cilik ada. Kampus Cilik ada berapa muka surat, kita tengok. 6, 57, 8, 59, 60. Lebih kurang 60 muka surat. Ingat yang mana button merah saja yang kita perlu klik. Okey, so penulis komik ini, okey, ada lelaki. Okey, penerbit adalah Kadokawa Gepak Stars. Okey, kemudian tahun terbitan adalah tahun lepas 2025. Yang Cilik ni adalah volume 8. Song 8. Okey. Pilih bahasa Melayu. Laman web. Perlu ke tak nak isi laman web? Tak payah. Kita pergi kepada seterusnya. So dalam ni kita tuliskan rumusan macam biasa, minimum 10 perkataan. Komik Kampus Cilik 08 sangat interaktif dan menarik, dan serta saya dapat baca macam-macam fakta sains di dalamnya. Pengajaran daripada Kampus Cilik ni kita boleh baca ada cerita tentang Venice dengan Adidas, bagaimana jenis-jenis drone. So antara pengajaran yang dalam ni adalah saya dapat belajar tentang keselamatan drone ketika memakainya dengan betul. Okey, dah habis tu kita ke bintang. Macam kalau awak kasi 3 lah. Kalau saya 5 bintang sebab saya peminat Kampus Cilik. Okey, seterusnya kalau rajin kita tambah gambar, dan seterusnya setelah kita hantar, pastikan data betul, pasti, dan tahniah berjaya. Okey, kita tengok tadi 30 dan rekod kita pada kali ini adalah 31. So itulah cara kita nak tambah bahagian ini, artikel, jurnal dan lain-lain, dan komik berada daripada kategori artikel, jurnal dan lain-lain. Jangan lupa like, follow, subscribe channel Cikgu Syazwan.